Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Dani Hakim bin Zulkifli, memegang watak sebagai tok penghulu dalam teater tradisional JK ni. Bersempena penilaian akhir teater tradisional Melayu. Tapi kan, dari tadi tok duk dengar bunyi bingit, bunyi hingap sangat dekat kolam sebelah sana tu. Boleh tok tahu tak bunyi apa tu? Hampa tahu tak bunyi apa? Tak tahu. Kalau macam tu, tok rasa tok kena panggil awang lah. Suruh dia picit apa yang jadi tu. Boleh? Boleh, jom kita pergi awang. Jom. Awang! Awang tak ada. Oh, awang! Ya! Siapa dia tu? Duk panggil aku dah pagi-pagi ni ni. Oh, hang tanya lah. Ni, aku tok pulu lah. Duk tunggu hang dari tadi. Hang tunggu sini cepat. Duk dulu duk main rumah aku. Lalu aku yang kena pergi main rumah dia. Kalau macam tu, Tok duduklah depan tu, Tok. Saya ada assignment nak kena siapkan ni. Hang banyak songeng tu. Baik hang turun sebelum aku bakar rumah hang. Mana boleh bakar? Saya nak tinggal mana? Sabar, Saya turunkan.
dulu? Ha? Ha? Hang duk menyambat ni? Oi. Apa ni Tok? Baru turun dah kena ni. Alah, hang kali berperkara duku ni. Belah tok duduk diri kat sini. Lah Tok kau duduk situ. Ah, Saya betul. gantung dengan kayu tadi. Dua kayu pula. Aku pakai sini kata tu kayu. Bagi ni. Tak, sini. Main sini tak. Naknya kan, Tok panggil ni. Sebab dari tadi Tok dengar bunyi binit, bunyi hingat kan ni. Tu, dekat kolam belah sana. Tok nak hang pergi check. Duk jadi menentang apa kat mana? Tok, saya duduk buat kawan kat atas rumah tu tahu tak? Tok panggil saya bawah ni semata-mata nak pergi check bunyi hingat tu je. Lah. Tok ni bawa masa saya betul lah. Lah ni, saya ada idea. Dia bawa. Yang dengar bunyi hingat tu siapa? Tok kan? Saya tak dengar. Apa kata? Tok sendiri yang pergi duk check apa dia bunyi hingat tu. Bukan tu. Sebab Tok dah dengar bunyi hingat tu. Tok tak tahu jadi apa kat mana. Tok nak hang pergi check lah, dah hang tak dengar. Dengar dah besar. Lima je besar. Patut saya, awak ni kena pergi check. Lah. Ya. Belah ni, Tok tunggu sini. Awak pergi check sana. Awak pergi check lah. Tapi esok awak pergi check. Tapi awak pergi. Nampak tak saya? Orang tua tu kerja depan orang je. Tak apa. Yui. Sam. Belik. Piau. Bulu. Ini kalau besar macam ni bulu. Bulu macam kambing. Macam kambing. Tak apa. Tapi tegak. Orang kata tegak kena 3 kali. Woi. Apa? Woi. Woi, 2 kali dah ni. Woi! Buat lari macam tu dari gantu ni. Tuk, memang hantu Tuk. Hantu raya tadi tu Tuk. Ha. Tok rasa raya haji lepas dah. Raya puasa pun lepas dah. Raya apa pula? Ni bukan raya haji, bukan raya puasa Tuk. Ini raya bulu. Raya bulu Tuk, bulu. Dah sabar tak? Tak tahu bulu tak Tuk? Oi, Ai, maaf. tak pernah dengar dia bulu-bulu ni. Raya bulu tak pernah dengar. Kalau Tuk tak percaya, saya bawa Tuk. Tengok depan mata Tok sendiri. Jom. Ha, jom. Yang ni yang kata ada liga nak makan tu. Natang juga. Tu tengok muka hang betul serok. Jadi cerita dia macam ni tu. Haji dia pergi duk penuh dia tu parti dia berjauh. Saya pergi lah sana nak tegur dia. Saya tegur 3 kali. Lepas sekali saya datang kat dia serui. Dia buat macam ni. Dia buat kali kedua. Oi, buat sikit. Dia marah. Saya tak boleh tu. Saya ni baran. Kali ketiga saya angkat dia. Keluar muka bulu dia. Ligan saya nak makan dia tu. Memang Tok kena bunuh dia ni. Si hang ni. Tok Tok dah tiap banyak kali masuk bang. Ni kita orang Melayu ni, kita ada sopan santun, kita ada adab. Ni Tok daripada dulu ajak hang daripada kecil sampai besar. Mana pernah Tok ajak saya? Alah hang benak lah. Tok ajak tak ingat apa. Ni cara kita nak tegur orang. Hampir dekat dia. Hampir Assalamualaikum Maratabi. Assalamualaikum.
Ada tabik. Kena tabik kan? Tabik sekali. Saya pergi kali ni. Pergi sekali ni. Tok tunggu sini ya. Assalamualaikum. Ada tabik. Waalaikumsalam ada tabik. Ini macam lah. Ini macam nak panggil orang. Ya, wai saya tidak suka main papa saya ada begitu. Sabar. Saya minta maaf. Awang minta maaf. Tadi awang ingatkan duduk tengok daripada jauh ingatkan binatang. Hitam. Itu macam Ha. Kenapa ini macam kata saya macam mereka? Sebab kamu hitam. Itu macam Ha. So si hitam kata seluar. Kalau saya putih kah, kalau saya kuning, Eh, pelik pula kan? Sudah saya minta maaf. Nama saya Awang. Kawan. Nama saya Awang. Saya main sini. Tanya, siapa nama you? You main daripada mana? You main Langkawi ni untuk apa? Ha. So firstly, nama saya Nana. Nana. Nana nama diberi. Mana? Nana. Saya Langkata Meri. Langkata Meri. Langkata. Oh. Langkata Meri. Sudah saya pada sini deh. Saya ingin berdagang. You mau berdagang? Ya berdagang ya. Ini bagus. Sekarang Nana nak berdagang barang apa? Oh itu macam saya tak tahu lah. Tak tahu juga. Macam saya tak tahu lah. Tak tahu apa? Tak tahu mau cari mana? Saya tak tahu macam di mana. Saya macam tiga barang. Tiga barang. Tiga barang. Barang apa abang main? Itu tongkat punya ahli punya tongkat. Tongkat punya ahli punya tongkat. Itu apa itu janggut punya ada punya jenggot. Janggut punya adam punya jenggot. Satu lagi saya lupa lah. Itu satu lagi siapa? Satu lagi, apa lah? Saya sudah lupa. ibu punya gamat, Ibu. gamat punya ibu. Itu dia you ingat. Saya tahu apa yang you nak Macam cari. mana you ingat skrip Ha. saya? You mau cari tiga benda tu. Ya. Saya macam tiga benda itu. Sebabkan you Nana dah main Langkawi ni, semua benda ada. Itu simple saja. Oh, Saya so- boleh carikan untuk Nana. Khusus saya berdepan ni ya. Boleh? Tapi Nana kena ikut sini dulu. Saya kena, awak kena pitanya. Ya, awak kena pitanya untuk penghulu. Boleh? Nana duduk sini jangan Saya jawab. duduk sini ya. Saya keluar. Jangan duduk sini, jangan keluar. Saya duduk. Siapa saya duduk sini lah. Hitam. Duduk. Dia duduk iman. Sekarang ni, awak dah tanya 3 soalan yang tu tanya. Tu tak sebut kan? Awang tanya. Nampak anu. Yang pertama, awal-awal kali dia abang main, nama dia Nana. Dia main daripada perut mak dia. Yang ketiga, dia main sini sebab dia mau cari janda. 3 janda dia mau cari. Yang pertama, janda baik. Yang kedua, janda tua. Yang ketiga, janda muda. Kita itu ingat ni. Ya, tu tak saya. Apa kata hang ulang balik kali? Ulang dia lagi orang tua ni jadi. Takkan hitam tu nak cari janda. Duk. Kita dengar dia duk lah. Yang pertama, nama dia Nana. Dia main kuk rata-rata. Nombor 3, dia nak cari tandas awam. Dia nak berak. Tadi hang balik. Ni hang balik. Aku tak percaya apa saya buat tu. Dah 20 tahun saya jadi penyampai berita untuk tu. Sebab 20 tahun lah Tok Kenai panggil hang macam mana. Oh, tu kita tanya dia lah dia. Mai Tok kita tanya. Assalamualaikum Aratabik. Waalaikumsalam ada tabik. Apa dia? Apa mau? Saya ni Tok Penghulu. Saya yang jaga kawasan-kawasan kat sini. Oh, macam ni tu penghulu ah. Ha. So you apa mau ada sini? Tadi saya punya awang tu dia tegur you kan. Ha. Yang putih-putih muka macam baru kan? Ya. Jadi saya nak tanya you. Nama, saya nak tanya mai pada mana? Lepas tu, mai sini buat nak tambah. Dulu satu kali kita tanya lah. Lepas saya beritahu bukan lah. Nama diberi Nenek. Nanti Yeni.
Dan kita mari. Dan kita mari. Dan kita mari. Jadi today saya memberi sini deh. Saya berniaga, berdagang. Bagus. Itu macam lah. Tok suka sebenarnya orang main berdagang dalam kahwin ni. Tapi ada satu syarat. Apa caranya? Syarat dia, hang tak boleh buat hingat langsung kat sini. Faham tak? Hang tak boleh buat hingat langsung. Apa itu hangat? Ni hingat tu hang tak boleh buat bising. Oh, suruh berbisa laut ke lakan. Ya. Saya takkan berbisa punya kan. Saya takkan berbisanya. Okey. Boleh. So, kira. Lepas tu tadi awak tu abang kat tu dia kata, hang main sini nak cari 3 barang. Ini benar? Ha. Ya, betul lah itu, betul lah. Hang nak cari janda. Janda baik. Janda tu. Janda muda. Muda dia janda tu. Itu macam mana salah tu? Salah. Yalah. Saya mau cari barang, itu bukan barang, itu ada orang. Ha? Itu bagi. Saya mau cakap, saya mau mencarutkan, tapi tak boleh kan. Ini saya sebutkan. Jadi, barang saya mau itu adalah itu. Tongkat punya hari-hari punya tongkat. Kak punya dia punya Itu tongkat. gambar punya ibu punya gambar yang saya tak ingat ke dia. Ya, satu lagi, janggut punya siapa nama? Gambar pun saya tak ingat. Janggut punya ada. Janggut punya ada. Ada punya janggut. 2 kali dah lupa. Tak apalah. Kalau macam tu, dekat Langkawi ni semua benda yang Nana nak semua ada. Semua ada. Tu saya boleh lepas kedai dah. Boleh. Tapi kena tunggu dulu. Ni tunggu lagi. Kena tunggu lagi. Kalau syarat kena tunggu. Boleh? Boleh tak? Tak apalah, boleh lah. Tapi kenapa 2 kali saya sudah tunggu di sini dia? Nak kan? Tunggu duduk situ. Awang? Oh, Awang. Tu. Kenapa tu? Dari sini lah. Betul lah apa yang cakap tadi. Nama dia Nana. Awang Baghdad, bukan percaya. Tapi dia main pada dalam kata. Kata. Dia main sini nak dagang. Tengah hidup. Mana saya tahu? Tadi dia abad kat awal lain, dia abad kat tuk lain. Itulah tu kata otak orang boleh pakai. Okey, lepas tu dia main sini 3 barang yang kata janda tu. Dia main sini dia cari Ali punya tongkat punya Ali. Ali punya tongkat punya Ali. Lagi, Gamak punya ibu punya gamak. Gamak punya ibu punya gamak. Lepas tu satu lagi, janggut punya Adam punya janggut. Janggut punya Adam, ada punya janggut. Tapi masalahnya, kat mana kita nak cari dulu? Ini nama yang tak perlu. Benda senang pun tak boleh nak fikir. Lah ni, apa tadi? Lah ni, barang-barang tu kita boleh cari dekat seorang je. Kita bawa Nana tu pergi jumpa dengan Pek Seng. Boleh nak fikir kan? Bagus juga nama orang boleh pakai. Bingung kan? Okey, tadi sini. Kita pergi abang dekat dia. Kita pergi abang dah sebab dia jumpa Pek Seng. Jom. Jom. Okey. Nana? Oh, Nana. Ya, saya di bawah sini sejam. Minta benda saya hitam. Saya di bawah sini sejam. Saya tak nampak. Okey, sini. Barang semua yang Nana cakap tu, hari ni boleh dapat. Suri ni dah boleh depan lah. Hari ni boleh dapat. Alhamdulillah, saya Islam. Alhamdulillah. Ada satu lagi tapi. Kau lebih lagi. Ni, Nana kena ikut si Awang ni. Itu dia. Pergi jumpa Pek Seng. Kau ada banyak bodoh. Saya tak nak ikut dia. Dah ni sekali. Kenapa dapat saya ikut? Saya bodoh saja. I'm just joking, man. Boleh? Boleh. Awang, Oh. Tok nak hang bawa si Nana ni pergi jumpa Pek Seng. Awang lagi kena bawa. Awang lagi. Dia tutup ni lah. Tok nak balik rumah. Balik rumah. Nampak kerja. Oh. Nampak kerja. Apa yang gelar-gelar kau bukan lah. Mari. Kita pergi jumpa Pek Seng. Mari. Jauh lagi ke? Sabarlah. Sudah sampai? Sikit lagi. Sikit lagi. Hei. Jauh dah. Saya di sini. Sekarang ni kita
itu kedai pet seng. Semua barang kan? Semua. Tapi you kena tunggu sini lah. Tunggu lagi. Tunggu lagi. Tunggu lagi. Ya. Saya awang pergi panggil itu pet seng. Saya sudah pindah dah. Tunggu di sini dah. Tak nak? Oh, you mau gol juga ah? You tunggu sini. Gol. Tak nak tunggu sini. Dapat saya tunggu lagi dah. Awang pergi panggil pet seng. So I'm boring man. Sebab saya tunggu di sini dah. You pergi dah. Seng. Oh, pet seng. Pet seng. Ya, Abang. Apa ni? Apa? Siapa panggil mana? Nanti baru bangun tidur. Pet seng. Ya, Abang mau. Ini ada orang mau cari barangnya. Barang ah? Ha. Pakai abang tunggu sana, abang kasih turun lah. Kasih turun. Mari turun. Mana Wah? Wah. Wah. Apa pet seng? Mana yo? You ke kiri sikit. Kiri. Kiri lagi. Kiri lagi. Kanan sikit lagi. Kanan pula. Okey, sekarang you pusing belakang pusing. Pusing belakang saya satu dah. Pusing. Sama sudah tak nampak. Wah, memang lama tak datang lagi. Itu sudah ada yang ini mana tak? Mana yang kecil? Wah, ini Wah punya anak, punya bini, punya adik. Ini anak ibu. Dia pulang ah. Oh, tak apalah. Ah. Pet seng. Lah ni ada orang mau cari barang. Ah, ya tadi you cakap lah balang. Ya. Ah, berapa Dia balang? mau cari 3 barang. 3 balang. Ah. Apa ayamnya? Apa Apa lagi? 3 barang. 1 kapal. Kau tukang ya? Banyak untung. Wah, ini cari untung lah. Ya. Apa balang mau? Awal-awal dia mau itu tongkat punya Ali punya tongkat. Tongkat punya Ali. Apa tadi? Tongkat punya Ali punya tongkat. Tongkat punya Ali punya tongkat itu orang tak ada betul punya. Kenapa? Itu macam mana Ali mau jalan untuk tongkat dia sudah angkat ah. Bukan tongkat itu. Ini tongkat Ali orang buat minum punya. Pokok ah. Ha. Kalau pokok itu ada orang kasi tu. You punya account ni tak tahu ke? Tahu dah. Ada. Ada punya. Yang kedua, Kalau punya. dia mau itu ibu punya gamat punya ibu. Gamat punya ibu, ibu punya gamat. Ya. Wah, belum main ibu ah. Jangan sedih-sedih kenapa? Gua punya gamat semua anak punya. Semua ni virgin tahu punya. Semua anak. Anak tak boleh. Dia mau ibu yang strongnya. Strongnya. Ah. Mau ibu kasih kahwin paksa punya. Bagi pasal itu ada anak. Boleh. Okey. Itu ada. Itu boleh kau timnya. Yang terakhir ini paling susah, Pak. Wah, awet susahnya. Dia mau itu Adam punya janggut punya Adam.
Alam punya nyangkut punya alam. Pek. Apa? Dam. Lam. Lam. Dam. Itu boleh. Contoh. Ada tak ada? Kalau punya nyangkut, kalau alif punya nyangkut tak boleh ya? Alif. Tak boleh, dia mau Adam juga. Allah punya. Wah. Itu jangkut tak lama mat. Itu jangkut, you jangan main lah. Itu sudah putih, sudah berubat. Tu lagi berani punya. Esok kita jawab. Boleh. Alam macam macam. Ada tak? Kau tim lah, Pek. Boleh kasih nanti mah. Ada? Boleh. Lah ni, Pek saya pergi angkat itu bang. Bawa kat sini. Lu tunggu sini ya. Buat Kita masakan. panggil itu orang. Betul ya? Ya. Oh hai Sana. Sekarang ni, kita sudah jumpa itu barang. You mau tak mau? You cakap sama saya punya bro lah. Cakap. Apa you? Saya bicara kah? Kan, tadi saya kat you duduk sekali. Mana you suruh nikah you suka sama saya? You bagi kawan saya tak? Mari kita cakap. Apa? Sekarang ni, barang-barang yang Nana nak sudah jumpa. Kita tunggu itu pet tank main sini. Sudah jumpa lah. Ya. Berecak kali aku. Ya. Abang nak. Naik. Kasi terus sudah. Sedap. Kalau awak sakit pinggang kasih tuan kan apa? Bagus lah you buat. Mana? Saya macam kenal ini kota lah. Siapa? Ini kota technical program. Jangan. Tak boleh. Jangan kasi tahu. Kira. Kalau tanya ini cakap rumah. Inilah dia. Pria. Betul. Betul. You kenapa? 这个人给我的饮料，你大家玩在成功。 Kongkang. 我玩在鬼马上呢。 Kantung tu itu sayur. Ya,我tahu，我kasih duitnya。 Saya tahu lah itu bukan dia berbulu. Hitam. Gemuk. Tapi ini bukan kangkung, kongkang. Ini orang. Ya, ini barang tak cukup ah. Apa yang nama? Nana. Nana. Kayak saya punya. Nana ganu kita. Yang kata tadi balang tak cukup kan? Ha? Balang tak cukup. Tak cukup. Wah, macam ni ah. Wah, kita solat. Ini semua tu update. Ini macam, orang tengok kalau jangan ya. One second. Lu dengar baik-baik ya. Ini balang, wah kita solat. Solat. Lain semua cuti. Lagi 360 derajat Celsius di gram. Esok kasih angkat. Saya kom. Okay, bye. Sorry. Kenapa ya? Dapat. You kasih angkat lagi barang. Kasih angkat. Kasih angkat lagi barang. Mana kasih angkat? Kasih angkat itu. You tahu itu lang monsoon. Kapal saya di sana. Mana jalan nak? Jalan terus ini. Terus ini. Tuh belakang, tuh pasang punya rebananya sudah nampak. Pusing kena. Satu kali. Belakang itu rumah tu dalam sudah nampak. Terus sampai di situ. Satu kali. You juga mau pindah ke rumah saya kan? Okey, awak tak tahu apa. Faham kan? You pergi sekarang. You jangan marah-marah Nana. Inilah kawin tak mau pusing. Saya sudah. Boleh angki. Lah ni Nana dah jumpa semua barang yang Nana nak. Lah ni awak kerja awang dah selesai. Awak nak pergi balik dia nak. Wang. Sorry. Saya mau settle lagi permintaan. Permintaan apa lagi Nana mau? Permintaan ni agak berat. Berat. Ya, heavy. Minta bang. Minta belajar bahasa Inggeris kan? Permintaan ni. Saya mau awang pergi ke sebuah rumah. Sebuah rumah. Ya, Rumah apa? itu rumah banyak besar. Wah, Besar. Ya, banyak besar. Lagi? Ada Ferrari 2 biji. Ferrari 2 biji. Ya, di luar rumah dia.
macam kenal rumah ni. Di luar rumahnya ada 5 biji kowe. 5 biji kowe. Ya. Jadi boleh minum air bila masa saja. Nak, awang buat apa pergi rumah tu? Saya boleh lah. Saya boleh lah cakap. Kalau Nana malu, kita bikin. Saya mau mencari itu maaf lah. Inilah kawi, jangan mencarut-carut. Dulu bukan lah. Habis tu Nana dah sebut pomplek. Itu komplek, itu warna, itu wanita, itu Perempuan. perempuan. Ah. Pomplek. Minaci. Ya itu rumah Minaci. Itu rumah Minaci lah. Awak dah ingat? Banyak cantik. Sekarang ni Nana nak buat apa dengan Minaci tu? Saya mau jadi kedai isteri saya lah. Isteri. Isteri saya lah. Ini isteri. Saya tak ada isim kah? Tak. Saya tak ada isim kah? Mestilah, of course. Kan? Nana nak awang pergi rumah Minaci buat main sini. You tak faham bahasa? Kau semua saya cakap Faham. begini. Faham. Boleh, tapi Nana kena tunggu sini lah. Tak apalah, itu pasal problem. Saya duduk di sini lah. You pergi cari yang. Ya, Nana tunggu sini. Saya Okey. duduk di sini, saya tak masuk. Okey, you kena masuk lah. Saya tak masuk. Jom. Tak apa saya masuk. Minaci. 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 Ni. Awang ni, awang. Boleh. Awang tunggu pilih lah. Pakai baju dipakai kain, pakailah kain, pakai kemusang sebab tergantung. Cantik perempuan Jawa, cantik oi, abang suka cantik oi, abang suka. Pakai bedak memanti celah, makan lampi dan mulutnya merah. Cantik perempuan Jawa, cantik oi, abang suka cantik oi, abang suka. Anak ayam turun sepulau, mati seekor tinggal 9. Cantik perempuan Jawa, cantik oi, abang suka cantik oi, abang suka. Angkat tangan jari sebelah, mintalah doa selamat jalan. Cantik perempuan Jawa, cantik oi, abang suka cantik oi, abang suka. Pohon mengkudu, pohon menghenti, nangkalah bunga tanah sebelah. Cantik perempuan Jawa, cantik oi, abang suka cantik oi, abang suka. Saya duduk, saya menyanyi buat menghibur di hati orang. Cantik perempuan Jawa, cantik oi, abang suka cantik oi, abang suka. Ya, Minaci.
awak main rumah Minaci ni sebenarnya awak ada hadiah. Awak nak bawa Minaci pergi jalan-jalan. Nak tak? Jalan-jalan. Ha. Jangan pulang kami ke? Ha, pandai pun Minaci tu kau. Lah ni nak tak? Nak lah. Jom lah tu Ha, lagi. baik. Minaci jangan depan lah. Jalan nak ke dalam mana? Ni abang ni abang. Dah tak boleh pulang balik tak? Ya, apa? Fikir penting tau. Adik lagi. Dah habis pulang balik dah makan makan. Duduk. Tapi siapa yang kena bayar? Lah. Bayar. Ha. Oh, ini kerja. Nana, you main kat mana? Kerja you. Saya suruh you bawa itu buat paper jumpa sama saya. Ya, Nana suruh buat main Minaci, buat main Ini sini. sekarang ini sini apa Tapi bikin? bila Minaci keluar dari rumah tu, oi, segoknya dia. Cantik. Awak yang kau orang yang punya. Awak mau dah pergi jalan-jalan. No. No. Apalah? Awak minta maaf. Kalau betul Minaci ni awak yang punya, Nana yang punya, Nana pindah. You beli ke? Iya. Mana cik? Bagi lah. Assalamualaikum. Salam. Oh, kan. Mana cik? Kajang Kamala, Kajang Pelikan. Kajang haba. Mengkuang tak habis jaya lagi kan? Tak apalah, biarlah. Mina cik. Minaci. Mina cik. Ha. Minaci. Cukup bagi elok. Mina cik. Mari sama-sama kita berlayar. Tak. Marilah. Tak mau. Kenal hang pun dok tiba-tiba dok pergi berlayak sana sini pula. Mina cik. Please. Tak mau pergi. Awang tak pergi, Minaci tak mau pergi. Untuk cik. Ya. Oh. Mina cik kata kalau awak tak mau pergi, dia pun tak mau pergi. Ha, kalau lagu tu, kalau Minaci tak pergi, awak pun tak pergi lah. Untuk cik kau. Ha. Cik. Awak kata kalau Mina cik tak pergi, awak pun tak pergi. Awang tak pergi, Minaci tak mau pergi. Tak mau pergi juga ke? Tak mau pergi. Awak. Mina cik tak mau pergi. Awak tak mau pergi. You mau pergi ke? Tak mau pergi. Awak mau pergi? Tak pergi. Mina cik tak mau Tak pergi. pergi. Awak mau pergi? Tak mau pergi. Mina cik tak mau pergi. Tak pergi. Ah! Pita pina na tak kira Nana tak kira Nana mau pulang ke Sungai Pura Sayang ke Bang Desa Bang Desa sayang oi Buai desa sayang oi Boleh sayang Dengarlah Cina bilang duit belanja siapa punya
nak pergi? Kalau minat GP, awak kenal lah pergi sama. Yes. Jadi mana cik Sophie? Kan kita kena pergi mana? Kita mau pergi Penang ke kan? Naik apa? Kita naik kapal ke Penyasia lah. Mana kapal? Hah? Kita pergi kapal lah. Marilah kita pergi ke kapal. Kita jalan. Mari. Mana kapal ni? Benar. Anggoy. Benar kan? Ha? Benar lah. Kita sudah sampai di kapal kita. Kipal belakang. Kapal siap. Jadi besar kan ini kapal kan? Besar lah Nana. Oh, ni. Najib tak pernah naik kapal sebesar ni. Of course. Ini kapal ini dibeli di tempat khas. Cash ke? Ha? Load. Di tempat khas. Dibuat dari kayu yang kita buat ada bana. Dah. Tadi apa dia kita nak buat tadi? Apa dia? Apa dia kita nak buat atas kapal ni? Kita mau apa? Jadi sebelum kita pergi belayar, saya mau Awang. Apa dia? Saya minta tolong sekali. Minta tolong lagi. Ya. Apa punya banyak dan awak ni dah tolong dengan anak. Kita pergi kan? Satu segala please. Apa dia? Awang tolong saya angkit saya. Tarik ini tahu. Ya. Seorang-seorang. Ya, boleh tu. You? Saya mau minta tolong saya punya kru. Yalah. Tolong. Terima kasih. Terima kasih. Ini. Wait. Tolong. Di sini lagi satu. Sajo tak apa. Satu. Oh, tarik. Satu. Oh, tarik. Lagi. Boleh cik. Tarik. Pergi sana lah. Saya tolong dia lah. Saya bekerja. Yalah. Tarik. Satu, dua, tiga, Tarik. tarik. Satu, dua, tiga, Tarik. tarik. Satu, tarik. Satu, dua, tiga. Satu, Kenapa tarik. ini benar macam ni heavy? This so heavy. Dah. You tinggal saya suruh diri hello nak. Kenapa? Nana tak larat ke? Saya kena larang lah. Saya terlarang. Saya sudah lebih. Saya tidak main gym. Hello. Yo, angkat sudah lah. Sudah saya. Lalu bagi saya lah. Yo, angkat sudah. Saya berulang sama dia. Yalah. Gini sih. Cantik. Cantik. Cantik kan? Cantik tapi tak macam kat apa? Kapal je handsome. Kan tak handsome pun. Cantik ya? Macam personal. Awak tak ada. Bila cik? Saya dah nampak sesuatu bila cik. Adakah ini? Kongkang. Yang lain itu. Bila cik? Dia sudah mati bila cik. Ada nadi. Yes, dia sudah mati. Ya bergurau. Biasa kalau orang mau mati, telinga kecil. Ini besar telinga. Hei, Bang Bada. Hei, Bang Bada. Ini cik. Bila kamu bangun, kamu wake up. Ini cik. Awang. Niji. Mana ada Niji? Ni, sini. Hai. Ish, awak tak nampak ni. Dia Niji. Oh, you kecil-kecil. Mak ayah you bagi makan itu ular bulu ah? Kan. Ganda semacam. Semut. Ha. Kalau semut kita itu. Itu Jangan kan tak boleh jemput. Tak boleh. Taklah gaduh. Bila nak pergi ni? Lah ni awak nak pergi Lena. Lagi. Jangan lagi apa? Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Lepas satu. I promise. Aish. Jadi saya mau awang pergi angkat saya. Salah. Layar. Angkat layar. Ini layar. Saya di sana tadi kan? Ni tahu. Ya, saya tahu. Mau pergi sekarang? Angkat ni layar. Ya. Please. Boleh? Yalah. Boleh? Tak boleh beza saya dengan siapa. Saya pergi. Tak pilih. Mana ada saya? Banyak mencabar you punya layar.
Mestilah ini kapal mahal Okey, ni. sekarang ini layar awak dah angkat. Awak nak pilih dah. Jangan lagi. Ini betul-betul saya ambil ini. Lepas satu-satu apa dia lagi sana? Satu sekali. Saya mau kamu kita. Kamu ni jaga? Ya. Mana? Saya lah. Saya kasi duduk sini menicik you lari you duduk di atas kamu ni kan. Sorry. Tak perasan. Duduk duduk. Ini manual lah. Manual. Macam mana kan? Awak kena duduk sini Ya, tadi. kau ada manual dah. Dia di tengah biasa di kiri kan. Ya. You susu bawah ya. Sampai. Baik, dah boleh gerak. You sudah ready? Dah ready. Mrs. sudah ready? Ready. Semua kita pergi berlayar sekalian. Saya berlayar angin utara. Angin utara tuan menuju ke sungai Buah. Sayang terbang desa. Terbang desa sayang oi. Tuai desa sayang oi. Boleh sayang. Ambil izin yang mana ada. Yang mana ada nak pulang dengan segera. Sayang terbang desa. Terbang desa sayang oi. Tuai desa sayang oi. Boleh sayang. Arah lela takok widi. Takok widi abang mati namanya bumi. Cantik-cantik perempuan Jawa. Perempuan Jawa cantik oi. Muda seorang cantik oi. Muda seorang. Poteh lapang si poteh macam tiga berkenap si dalam menjadi. Sayang terbang desa. Terbang desa sayang oi. Tuai desa sayang oi. Boleh sayang. Tarik sarung melipat kacang. Melipat kacang saya tinggalkan pulau negeri. Cantik-cantik perempuan Jawa. Perempuan Jawa cantik oi. Muda seorang cantik oi. Muda seorang. Ayunannya jangan berserai. Jangan berserai pulau Langkawi tenggelam lingkoi. Sayang terbang desa. Terbang desa sayang oi. Tuai desa sayang oi. Boleh sayang. Naik ke bukit jalan berangin. Jalan berangin pengantar saya sepanjang pantai. Cantik-cantik perempuan Jawa. Perempuan Jawa cantik oi. Muda seorang cantik oi. Muda seorang. Mintalah tadi hai raja angin. Hai raja angin hendaklah saya bagi sampai. Sayang terbang desa. Terbang desa sayang oi. Tuai desa sayang oi. Boleh sayang. Macam mana perjalanan kita? Seronok. Tapi itulah sedih juga lah. Kena tinggal dalam kami tu. Kenapa? Sebab tu tanah ayah saya. Saya faham. Ha. Saya juga sedih. Tak apalah. Jadi, kita sudah sampai di Langkawi. Kampung halaman saya. Cantik lagi kok. Mestilah ini kampung saya. Ikut muka dah. Tempat je lah cantik. Macam personal tu. Tak lah. Tempat saya kasih kerja sama dia. Ha? Mas- Awangku. Awang. Nasib baik saya kata. Oi, masih bawa lagi kau. You gila. Tunggu lah. Sudah sampai ke? Sudah sampai lah. You masih bawa lagi apa? Jadi kita sudah sampai. Jadi inilah lah kata. Ini lah kata siapa siap. Cantik lah. Semua orang hitam lah. Yalah, lighting menghadap ke kita saja.
Okey. Lah ni kita nak buat apa kat Langkatan? Jadi kita sudah sampai kan. Ha. Kita berehat dulu lah kan. Jadi mana pilih nak? You mau pilih dah. Ha. Jangan lagi. Sebelum pilih dah. Ini betul last. Betul lah. Dia betul lah. Betul lah. Betul terarti kali ini. Ini betul lah. You. Dah. Ini sama saya. Jadi minta saya Apa dia? you bawa ini isteri saya bini cik. Isteri lah. Yalah, tadi kan ini pasportnya kan. Yes. You bawa ini bini cik, bawa pergi naik kereta saya. Boleh? Lu ada kereta? Saya ada lah, saya orang kaya lah. Kereta apa? Ada lah. Mini Cooper sia. Okey. Lah ni awak bawa Minaci ke rumah. Ya. Nana kemas kapal. Hai, saya boleh lah. Saya ada kru kapal. Jom. Ini ambil kunci kereta saya. Bagus di saya. Minaci. Hey
terima kasih daripada kami. Puan Cempedak di luar pagar sampai kalau tolong jolokan. Kami budak yang baru belajar, ada salah, harap maafkan. Sekian, terima kasih. Satu, dua, tiga. Semua nak tak? Semua nak dah. Semua nak. Apa yang hampa semua dapat? Apa yang hampa semua dapat? Malam ni. Dapat gembira. Habis lagi. Aduh ya Allah. Aku pula kena. Sakit. Mana media tolong rekod. Mai. Ya, Abang Azizi kita. Ya. Saya kenal abang famous. Tak. Okay, abang apa abang dapat pada malam ni?